permainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Hari ini kita akan fokus bahagian tangan. Enjoy. Aduh, kebosanannya. Alah, malas lah. Tak nak. Tak nak. Five hours later. Aduh. Mana Nintendo Switch aku? Kalau tak ada pun belanja je lah burger. Aku okey je. Serius lah weh? Aku ingat kau main-main. Oi. Hai, kenapa tak boleh on? Rosak ke? Sementara tengah cas ni, tengok boboiboy je lah. Episod lepas ni apa jadi? Okey, saya sudah tengok Boboiboy musim 1 episod 12 dan saya amat suka dengan perkembangan plot yang berlaku dalam episod ini. Kita bukan sahaja dapat sedotan Boboiboy Halilintar versus Boboiboy Taufan yang gempak, tapi kita juga dapat lihat tambahan karakter baru, iaitu Bagogo, jurujual senjata haram. Memang masa kecil dulu saya kurang gemar karakter ni sebab dia objectively is a scammer. Tapi bila sudah besar, saya suka sangat dengar cara dia bercakap untuk jual senjata haram dia. Saya juga dapat tahu voice actor karakter Bagogo ni adalah sama dengan voice actor Papa Zola. Patutlah saya suka. Literally, orang yang paling penting dalam Monster, Encik Nizam Razak, dia menjadi voice character kepada karakter-karakter yang memainkan peranan besar dalam komedi writing cerita Boboiboy. Dari segi babak lawan, memang gempak. Finally, kita dapat lihat Boboiboy Halilintar lawan Boboiboy Taufan. Pertarungan mereka amatlah laju dan strategik. Saya ingatkan Boboiboy Halilintar boleh outmaneuver Boboiboy Taufan menggunakan gerakan kilat. Tetapi kewujudan papan luncur udara Taufan membolehkan kelajuan dia hampir sama dengan Boboiboy Halilintar. Walaupun pertarungan ini berakhir dengan Boboiboy Tanah menangkap Boboiboy Taufan dan Ocobot paksa dia menangis tengok drama Melayu, kita masih belum dapat lihat kekuatan penuh kedua-dua Boboiboy tahap 2 ini. Dari segi penceritaan, saya memang tak sangka yang karakter Shasha dalam drama Melayu mereka tengok tu adalah seekor kucing putih. Terkejut saya dengan plot twist dia. Memang patutlah si Boboiboy Taufan menangis. Kemudian, babak yang paling menghiburkan sekali adalah babak Bagogo cuba menjual senjata haram dia kepada Adudu. Dia memang pakar dalam bidang menjual sebab semua taktik marketing dengan sales pitch dia guna habis. Memang convincing. Silap harga je. Boleh pula senjata yang Adudu nak beli, harga dia 50 juta 50 sen. Itu pun dah potong diskaun.
Kesimpulannya, episod kali ni telah menjadi salah satu favourite episod saya untuk musim 1. Kepada sesiapa yang nak tengok si Adudu kena scam dengan Bagogo, tontonilah Bobo Boy musim 1 episod 12 di channel Monster Universe. Link ada di description. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.